Ramai yang masih keliru. Dalam akaun Get Public Gold ni ada ikon withdraw dan juga sell. Nampak tak ada kedua ni? So apa beza dua ikon withdraw dan sell ni? Cepat-cepat save video ni supaya mudah nak rujuk balik nanti. Pertama, ikon withdraw ni adalah untuk kita keluarkan emas fizikal yang dah kita beli. Kita dah kumpul banyak-banyak tu, kita ada 5 gram contohnya dalam akaun tu, kita nak keluarkan 5 gram, kita boleh arahkan sistem untuk keluarkan fizikal macam ni and hantar kepada kita. Itu adalah butang withdraw. Yang sebelah ni pula ikon sell. Mana dia? Yang ini ikon sell. Ini kalau kita nak jual balik emas dalam akaun Gap kepada Public Gold dan dapat duit tunai. Maknanya gram emas kita akan berkurang. Ingat withdraw untuk kita ambil emas fizikal dan sell adalah untuk jual semula emas kepada Public Gold. Harap video ni jelas, jangan salah tekan, okey? Nak lebih banyak tips Public Gold, jangan lupa follow saya.